Jadi apabila dia serang tu, dia beri tumpuan pada satu bot, bermakna bot lain boleh terus jalan. Apabila dia serang satu bot tu, bila bot tu perlahan, dia nampak yang bot sana dah laju. Dia kejar sana pula. Jadi tak habis ni cerita, dia kejar sana. Jadi bot yang dia tinggal, dia sudah sembuh tu, laju pula. Jadi macam kejar anak ayam. Pegang ni, waktu lari. Pegang ni, lari. Jadi nak habiskan semua sekali 47 tu, daripada malam tu, bermula malam sampailah pagi esok. Sampai tengah hari esok baru selesai. 47. Masing-masing bergerak. Dia pasal dia blok kita tu bukan atas jalan yang boleh kita berhenti. Dia blok tengah laut. Semua dikira jalan. Dia blok sini, lalu ke tepi sana. Dia tak ada laluan. Dia bebas.